عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما jahilna, ya Allah ajar kami perkara yang kami masih jahil. Wazakirna ma nasina, beri kami ingat semula perkara yang kami telah lupa. Rabbi syrah li sadri, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, rombaklah simpulan pada lidahku. Yafqahu qawli, moga-moga yang mendengar memahami perkataan. Alhamdulillah yang dirahmati Allah, urusi Tuan Imam, Tuan Bilal, urusi majlis, Muslimin Muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati, dikasihi, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Alhamdulillah, pertama kita syukur malam ni Allah pertemukan kita berada dalam surau kita ini. Allah pilih kita. Saya pun tak ingat pernah sampai surau ini, pernah sampai tak ingat lama dah. Ya, alhamdulillah tuan-tuan, masih lagi jamaahnya ramai. Dan kalau boleh surau ini, ya tuan-tuan, kita jangan dibesarkan lagi dah padang ni. Kalau besar nanti orang nampak tak ramai tuan-tuan. Ya. Gini ni bagus dah ni. Ya, nampak penuh kan. Muslimat tengok bersesak-sesak sian tuan-tuan. Yang sampai ke belakang aku ya. Dah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kita malam ni nak menyebut tentang Maulidur Rasul. Sempena dengan ya tarikh sambutan ya lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat, kita bermarhaban. Tapi tuan-tuan, selawat ini bukan sekadar kita hanya buat ketika menyambut kelahiran Nabi. Maka kita kena disiplinkan diri kita ya, supaya setiap hari kena wajib kita ni selawat. Ya, tak kira lah beberapa, yang penting tuan-tuan kita buat secara istiqamah. Ya, jangan menunggu musim-musim marhaban, musim-musim kelahiran Nabi baru kita ya selawat. Ya, kerana tuan-tuan, selawat ni bukan sekadar kita sebut tapi dapat pahala. Ya. Man salla alayya, mana-mana orang selawat ke atas aku, Nabi kata sekali. Nah, maka Allah selawat atasnya 10 kali. Tentang selawat ni makna apa? Maknanya doa. Kita doa kepada Nabi, moga-moga ya Allah doa kat kita. Sebab itu tuan-tuan, dalam hari Jumaat disebut ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kan disebut, hai orang yang beriman, selawatlah ke atas Nabi. Selawatlah hari Jumaat lebih-lebih lagi kan. Sallu alaihi wasallimu taslima. Orang yang lelaki pergi salat Jumaat. Tapi berapa ramai yang bila imam baca ayat ni dalam khutbah kedua, Pak Bila sebut sebelum khutbah, berapa ramai yang selawat? Yang mula-mula tu mungkin ada selawat. Tapi yang khutbah kedua tu, rasa-rasanya tak ramai dah. Pasal ramai lainnya dah tuan-tuan. Kan? Dah, tidur dah kan? Dia suruh selawat. Nah,
innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi. Sesungguhnya Allah, bukan kita je, bukan selawat ni bukan kita je. Ibu, tuan-tuan. Innallah, sesungguhnya Allah, malaikat. Maknanya Allah selawat, malaikat selawat. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi. Allah dan malaikat selawat atas Nabi. Sebelum Allah suruh kita selawat, Allah nak beritahu Allah dan malaikat selawat. Maka baru disebut, wahai orang yang beriman, alladzina amanu sallu alaihi. Baru kata selawatlah kamu. Maka selawat ini bukan benda kecil. Selawat ni bukan benda remeh, tuan-tuan. Allah dan malaikatnya selawat atas Nabi. Inilah yang kita kata makhluk agung, makhluk hebat, makhluk istimewa, tuan-tuan. Maka sebab itu, tuan-tuan, kita nak memperingati, kalaulah hari lahir isteri kita ingat. Tuan-tuan ingat tak hari lahir isteri? Ingat tak? Ingat pasal tak ingat nanti kena marah. Tidur luar. Hari ni hari apa bang? Hari lahir dia. Hari ni hari apa bang? Hari Isnin. Jawab tidur luar lah seminggu, tuan-tuan. Tak boleh. Dia kena ingat. Kita ni kena mikir. 10 hari sebelum hari jadi dia tu kena selesai ingat. Takut lupa. Oh, kalau lupa dia marah. Awak ingat orang lain bang. Saya awak tak ingat. Sudah, tuan-tuan. Kalau isteri kita punya hari lahir kita ingat, tuan-tuan, maka apatah lagi Nabi SAW. Maka setelah itu, tuan-tuan, pertamanya saya nak, pasal apa kita kena ingat sangat ni? Pasal apa kita kena kenal sangat Nabi ni, tuan-tuan? Nabi ni, tuan-tuan, manusia yang Allah sebut, tuan-tuan. Dalam Quran sendiri Allah kata apa, tuan-tuan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum. Allah kata, tuan-tuan, katakan Muhammad, beritahu kepada orang. Qul ni katakan. Qul huwallah, katakan Allah. Nah. Qul huwallah ahad, katakan Allah tu ahad. Qul. Kena sebut betul-betul. Qul, bukan kul. Kalau kul kejap lagi makan. Itu kul. Kan? Kita kadang-kadang kaf dengan qaf kena beza. Sebab berbeza, maka makna tak sama. Kul, katakan, kul, makan. Kan? Katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu kasih kepada Allah, sayang pada Allah, fattabi'uni, kamu kena ikut aku. Ni tu aku tu siapa? Nabi. Tuan-tuan, kita nak ikut Nabi supaya Allah sayang. Nak suruh Allah sayang, kena ikut Nabi. Siapa kena ikut Nabi? Kerana Nabi ni, tuan-tuan, manusia, memang manusia, tapi Allah kata, Nabi ni, tuan-tuan, bila dalam Quran banyak kita jumpa ayat, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Dia tak sama macam orang lain. Memang Nabi ni orang, tapi tak sama orang lain. Sebab apa? Innama ana basyar. Sesungguhnya kata Nabi, aku ni basyar, macam kamu juga manusia. Innama ana basyarum mislukum. Aku ni manusia macam kamu. Mana Nabi ni bukan malaikat. Nabi ni bukannya tak ada nafsu, tak ada Nabi manusia sama macam orang lain. Nabi kata, aku pun manusia. Bezanya apa? Yuha ilayya. Bezanya, hebatnya Nabi, sebab Nabi Allah beri dia wahyi. Itu beza dia. Allah bagi wahyi. Maka kalau tak ada wahyi, Nabi macam kita jugalah. Tak, Nabi ni ada wahyi. Jadi lantik jadi Nabi. Maka sebab itulah dia ni manusia hebat. Manusia terbilang. Manusia segala-gala lah, tuan-tuan muslimin muslimat. Allah beri dia wahyu, tuan-tuan. Maka sebab itu, tuan-tuan, kita nak Allah sayang, kena ikut Nabi.
Bukan sekadar kita memperingati hari lahir, bukan. Memperingati hari merdeka, memperingati jasa-jasa pejuang kemerdekaan. Itu ingat, tak macam ingat Nabi. Nabi kita ingat bukan sekadar kita nak ingat, tuan-tuan. Kita nak kenal. Sebab bila kita kenal, kita nampak hebatnya Nabi. Kan? Kalau tak kenal, nak nampak hebat macam mana? Kita kata, yang kita tak kenal satu orang, kita mana tahu dia hebat? Tengok biasa aja. Orang kata Haji Mak ni jangan main-main. Kenapa? Saya tak ada apa, tengok biasa. Haji Mak dulu muda-muda tu kita kata rimau ni dia tarik misai je, contoh. Kita kata patut hebat. Bila kita tahu cerita dia, maka baru kita nampak hebat dia. Kalau tak tahu cerita, nak nampak hebat macam mana? Sebab itu hari ni bila orang tanya orang Islam, Nabi tu ramai orang tak kenal. Nabi mati umur berapa? Tak tahu. Nabi ni berapa tahun di Mekah? Tak tahu. Ya. Sebab tu kita tidak rasa Nabi ni hebat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bila kita tahu Nabi ni macam ni, nampak hebatnya, baru kita tahu, baru kita yakin, manusia hebat, baru kita puas hati nak ikut dia. Nah, kalau tidak, kita kata macam manusia biasa, maka kita tak ada rasa apa-apa. Suatu bila Allah lahirkan Nabi, 12 Rabiul Awal, tahun gajah, lahir hari Isnin, dan wafat juga Nabi. Bila kita sebut 12 Rabiul Awal, hari Nabi lahir, tapi dalam masa sama hari wafatnya Nabi juga, tahun ke-11 kan, hijrah, hari Isnin juga. Lahir 12 Rabiul Awal, hari Isnin, wafat 12 Rabiul hari Isnin. Saya ingat waktu arwah mak saya dulu masih hidup, saya pernah tanya jugalah arwah mak saya, mak saya ni lahir hari apa? Mak kata hari Isnin. Saya bila dengar, tapi tak ingat tarikh lahir tu berapa bulan. Islam, boleh Islam lah. Tak ingat. Tapi bila mak kata lahir hari Isnin, rasa seronok. Pasal apa? Sebab Nabi lahir hari Isnin. Kan? Kita pun lahir hari Isnin. Seronok. Ya, walaupun tarikh tak sama, ya, 12 Rabiul Awal, cuma bila roh mengata hari Isnin tu rasa seronok. Nabi lahir Isnin, wafat Isnin. Saya lahir Isnin, kalau boleh, kalau nak mati pun biar Isnin juga, tapi jangan Isnin depan, awal sangat, lambat sikit lah, ya, rasa tak cukup lagi ni pekalan ni. Kalau boleh, tak tahulah kan. Dan bila Nabi lahir, ya, sebab bila Allah nak jadikan Nabi-Nabi, tuan-tuan, Allah jaga. Hidup zaman jahiliah. Allah jaga, tuan-tuan, Allah jaga. Tidak buat benda-benda yang menyalahi. Kita kata yang tak baik. Tidak, walaupun zaman tu zaman jahiliah. Zaman muda. Muda ni orang ada perasaan, ada nafsu. Kita orang muda, Nabi manusia. Selain itu Nabi pernah sebut dalam fiqh sirah karangan Syekh Ramadan Al-Buti. Dia kata, aku teringin satu masa aku gembala kambing di luar Mekah. Teringin nak pergi tengok ada hiburan, ada program konsert gitulah di Mekah. Teringinlah nak pergi tengok. Sebab apa? Sebab yalah jiwa muda. Kan? Orang muda. Maka tuan-tuan Nabi kata kat kawan dia, malam ni kau tolong jaga kambing aku. Aku nak pergi tengok kejap hiburan ni. Teringin juga. Tapi ni belum jadi Nabi, waktu muda-muda. Umur belah-belah 20-an. Tapi hebatnya, bila Nabi sampai di sana, kan, belum sempat dengar apa-apa, Allah jaga. Ini hebatnya Nabi. Allah jaga. Sampai-sampai, Allah tidurkan Nabi. Telinga tutup, mata pun tak nampak, apa pun tidak, tuan-tuan. Telinga pun tak dengar, mata pun tutup, Allah jaga. Sampai tempat tak baik, Allah tidurkan Nabi, tuan-tuan. Sedar-sedar, esok dah habis dah program. Malah esok nak teras sikit lagi, Allah tidurkan juga. Ini Allah jaga Nabi.
Allah jaga Nabi. Sampai tempat tak baik, Allah tidurkan Nabi. Lebih kurang macam kita. Sampai tempat ceramah, Allah tidurkan kita. Sama juga tuan-tuan. Sampai tempat khutbah, Allah tidurkan kita. Tidur. Bukan tuan-tuan lah. Contoh lah. Kita terbalik. Allah tidurkan tempat yang baik. Tempat tak baik, tidak pula. Nabi Allah tidurkan tempat yang tak baik. Jiwa Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, Allah jaga. Dan kita kalau muda-muda ni boleh jaga, alhamdulillah tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana dah lepas dah. Lepas tu dalam bila Nabi sebut apa nama ni, sab'atun yuzilluhumullah yaumul qiyamah. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan daripada Allah akhirat esok. Salah satunya ialah syabun fi nasyafi ibadati rabbih. Salah satunya syabab, orang muda yang hidupnya dalam ibadah pada Allah. Cantik. Kita tak boleh dah, pasal saya tengok tu belakang dah ni, tak ada. Rugi saya pun rugi. Orang muda yang hidup dalam ibadah pada Allah. Tuan-tuan, orang muda. Lepas tu kalau kita pergi surau masjid, saya duduk kuliah lah tuan-tuan. Payah nak cari orang muda. Tuan-tuan. Malam ni, nampak ada orang muda bagus ni. Orang muda ada ni. Kahwin belum? Dah, Allah dah kahwin. Boleh. Buat menantu, bini nombor 2 ni. Cari. Bagus ni, tuan-tuan. Datang masjid. Dah. Dipaksa ke memang sukarela? Sukarela masih baik. Ingat dipaksa kan. Tuan-tuan, nak cari orang muda lagi ni, pergi masjid, mana ada? Tak ada. Sebab tu saya kalau kuliah kat kampung-kampung, kadang-kadang Allah tak semangat. Pergi-pergi dah, tak ramai. 10 orang. Dalam 10 orang, tua-tua. Tak apalah, tua-tua kita tak marah. Yang kita marah, beri salam, tidur dah. Macam masalah dah. Maklumlah, kena kencing manis, darah tinggi, gaut, memang cepat lena lah. Dah. Pemuda yang hidup dalam ibadah. Tuan-tuan, saya dulu ingat muda-muda dulu, cerita sikit lah. Tuan-tuan pun muda juga. Zaman saya muda dulu 90-an, zaman rock. Tuan-tuan zaman apa? Pok Yeye, zaman apa Ji? Pok Yeye, rock juga. Tua benar rock juga. Rock ni lebih kurang macam saya lah tuan-tuan. Ni zaman rock 90-an. Wadi rock juga ya. Rock, kalau rock tu mana tua lah tu tuan-tuan ya. Memang dulu pun dikit. Zaman rock dulu tuan-tuan, kita hidup zaman tu tuan-tuan. Nak hidup macam mana ibadah? Sebab tuan-tuan, kalau kita kata nak dengar lagu, mana ada lagu-lagu nasyid, tak ada zaman tu, tak ada. Raihan keluar 1996, puji-pujian. Kita hidup tahun 92, 93. 93 Yukis, bisa berbisa waktu itu. Dah ingat? Tasawwuf warok lah tuan-tuan malam ni lah. 94 Wings, Bazooka Penaka. 89 Taman Rasidah Utama. Tengok. Itu zaman tu. Dia lepak kerja dulu kan. Kita duduk lepak. Pasal nak lepak ni bukan apa, nak dengar lagu. Sebab rumah tak ada radio. Pergi kedai keset. Lepak pertama komplek lepak kan. Lepak dengan Kota Raya dululah. Komplek Campbell. Dulu semua geng-geng lepak makrok dulu. Sekarang tak ada dah. Bangla semua dah. Tak ada dah. Ada dulu kan. Tengok teman-teman tu. Lagu kan. Saya ingat. Tapi tak apalah nak buat. Kita tak dapat lagu ni lah. Benda tu. Rugi. Tapi rock pun dah dapat taubat sekarang. Alhamdulillah. Tu yang medicine kan. Hijab. Tak berubah. Tengok lagu dia. Jika begini tercari-cari sebuah cinta hilang. Tengok. Tuan-tuan warok sangat pun payah juga tuan-tuan ni. Nak cerita. Dah berubah. Janggut panjang tuan-tuan. Tapi suara maintain lagi. Kan? Berubah. Dah. Saya ingat tu. Masa tu tengah tak. Bawa lokeman kan arwah. Allah maghfirlah. Allah ampun dosa dia kan. Dia dah taubat apa. Buat lagu. Taman Rasidah Utama. Ingat. Ku berjalan di dalam hujan mencari api yang terpadam. Kita dengar lagu tu, bagus lirik kita kata. Liriknya macam lirik keislaman lah.
Ya, ku berjalan di dalam hujan mencari api yang terpadam macam orang yang mencari hidayah. Bagus kita dengar. Rupa-rupanya bukan gitu maksud dia. Maksud dia waktu tu kata dengan Bob, ya, dia berjalan dalam hujan, rokok mati api, api mati. Isap rokok mati api. Bila api mati cari mancing. Itu bendanya. Ya, aku berjalan dalam hujan mencari api yang terbakar. Nak cari api, nak cucuk hancing, nak cucuk rokok. Oh, kita dengar macam bagus kan. Duduklah sangat. Tuan-tuan, rugilah. Korang buat macam mana? Tapi Nabi Allah jaga. Mana-mana orang yang boleh jaga hidup dia dalam ibadah mudah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Cantik. Itulah, tapi nak sebut payahlah nak cari, tuan-tuan. Nak cari orang muda-muda tu payah. Baik, Allah jaga. Ya, dan tak pernah menipu, tak pernah menipu. Tuan-tuan, tak pernah menipu. Sampai orang belum Islam pun orang panggil dia Al-Amin. Al-Amin, jujur, orang yang amanah. Ibu-ibu sejak kahwin dengan Pak A ni berapa kali Pak A ni menipu? Berapa kali? Tak terkira lah Ustaz. Dah banyak kita ni menipu dah. Malam ni habis kuliah nanti, pak makan-makan, contohlah. Nah, tak balik lagi, kawan ajak ngeteh dulu kedai. Dapat kedai kan. Pukul 11 baru balik. Pak A nya, Mak A dah tunggu kat rumah, tunggu depan pintu. Pak A pergi mana? Kita kadang nak jawab apa? Alah, ceramah ustaz panjang baru habis. Aku juga yang kena. Padahal pergi mengeteh tadi tuan-tuan. Kita dah bohong kan tuan-tuan. Kita bohong ni macam tak ada apa. Biasa je. Macam kata apa tu? YB Sanusi, asal bukan mulut bohong kan. Contoh kita ni, bohong ni tak ada apa. Relax aja. Tak rasa salah pun kita ni. Tak nak tuan-tuan tak? Nabi tak pernah. Sebab bila kita bohong, orang tak percaya. Sebab itu orang Arab Jahiliyah, dia percaya Nabi ni betul. Sebab itu bila Nabi jadi Nabi, dia lawan Nabi, dia tak beriman, tapi harta dia simpan rumah Nabi. Satu saat waktu peristiwa hijrah, Sayyidina Ali dia hijrah lambat. Kenapa? Nabi pesan, tolong hantar barang-barang orang yang simpan rumah aku ni ke rumah orang tu balik, ke rumah ketuanya. Sebab Nabi nak kena keluar sembunyi-sembunyi, tak boleh beritahu orang. Maka Sayyidina Ali tolong pulang. Maksudnya waktu itu orang nak simpan barang, simpan duit rumah Nabi. Orang tahu Nabi ni betul, pasal tak pernah menipu. Tengok puatakan tuan-tuan, Allah jaga. Satu. Maka sebab itu kita rasa Allah beruntung kita. Allah jaga daripada kecil, daripada lahir. Baik, bila dah jadi Nabi, lagilah. Bila dah jadi Nabi ni tuan-tuan, kita rasa sangat beruntung ikut Nabi ni. Pasal apa tuan-tuan? Sebab Nabi ni tuan-tuan, ya, wa ma yantiqu anil hawa. Ini bila dah jadi Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ni kita rasa puas hati. Puas hati ikut cara Nabi. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah yang keluar daripada Nabi ni, ya, yang Nabi duk buat, Nabi duk kata ni, anil hawa, daripada hawa nafsu. Kan? In huwa illa wahyun yuha. Melainkan, ya, wahyu daripada Allah. Ya, duduk Nabi begini, wahyu Allah. Makan Nabi begini, wahyu Allah. Cara jalan Nabi begini, wahyu Allah. Tidur begini, wahyu Allah. Puas hatilah kita. Kalau kita tak begitu, Ji, kenapa jalan macam tu? Nampak sengit sebelah, sakitlah kaki, kaki. Nah, Ji, kenapa kau tak makan? Kau makan ni, aku tak boleh makan pedas. Perut sakit. Nabi tak. Nah, Nabi tak. Tuan-tuan, daripada Allah. Contoh bila kata minum, Nabi suka minum apa? Susu kambing. Susu kambing ni sebab kalau orang buat kajian, bagus. Azan kita, ada azan tak? Azan. Kalau tak kita belum? Setengah minit? Tak sampai? Okey, tak apa, kita azan.
ati Muhammadan wasilatu wal fadila syaraf Baik, jadi tuan-tuan, Nabi suka minum susu. Tuan-tuan, susu kambing. Tanyalah mana-mana orang yang mengamalkan perubatan, dia akan beritahu susu kambing ini terbaik. Terbaik. Nabi suka minum madu. Tuan-tuan, madu ni terbaik. Waktu kita elok minum madu. Tapi itulah madu kita sekarang nak cari yang ori payah. Itu ingat waktu pergi ke Cameron Highland, tuan-tuan. Saya pergi Cameron Highland dengan rumah. Tepi jalan tu ramai orang asli jual madu. Madu kan. Cuma bila kita berhenti, beli kata dia madu asli. Yang asli bukan madu dia nya, tuan-tuan. Madu dah asli pun kan. Payah Nabi. Suka makan kambing. Kegemaran Nabi kambing. Semalam ni kalau kita sambut kelahiran Nabi, kalau tak ada kambing, tak jadilah patutnya, tuan-tuan. Patutnya kena kambing lah malam ni. Kambing ke tidak ni? Tak ada. Kata sayang Nabi. Aduh, patut kena ada kambing. Nabi suka kambing, bagian kaki zirah. Itu yang Nabi kena racun di perempuan Yahudi tu, perang Khaybar kan. Bagian tu. Perempuan Yahudi tanya sahabat, Nabi suka bagian mana? Bagian kaki. Dia buat racun situ. Kena racun kan, cerita panjang lah, saya tak cerita lah. Tuan-tuan, bila kita buat ni, bukan Nabi saja buat, tidak. In huwa illa wahyun yuha. Daripada Allah. Bila daripada Allah, itu yang terbaik. Walaupun kita mungkin tak tahu apa lebihnya, tak apa. Allah lebih tahu, pasal dia Tuhan yang menciptakan kita. Satu orang dia sakit perut, pergi ke klinik jumpa doktor. Doktor kata, kenapa pakcik? Sakit perut. Kenapa sakit perut? Makan pedas. Doktor pun ambil ubat. Pakcik ambil ubat ni, titis kat mata 2 kali sehari. Peningnya pakcik sakit perut, doktor bagi ubat titis mata. Pakcik ni kata, doktor saya sakit perut bukan sakit mata. Doktor kata, betul, pakcik sakit perut. Ubat ni nak bagi mata pakcik clear. Kalau tahu sambat, jangan ambil. Yang ambil buat benda, dah tahu pedah. Nampak tuan-tuan? Doktor tu lebih tahu. Sebab dia doktor. Allah sudah semesti lebih tahu manusia ni. Maka sebab itu Allah bagi panduan. Maka Nabi manusia. Kalau Nabi ni malaikat, orang nak ikut payah. Malaikat mana boleh nak ikut? Dia spesies lain. Kata-kata jenis lain. Kalau Nabi ni ada, bukan manusia. Manusia sama kita. Tuan-tuan. Maka sebab itu bila sambut Maulid, tuan-tuan, kita cuba renung balik. Tengok balik dalam kehidupan kita. Ada banyak mana sunnah yang kita dah buat. Kan? Banyak sunnah kadang kita buat tapi tak kena dengan Nabi nak. Buat tapi tak kena dengan cara. Contohlah, saya ambil satu contoh, tuan-tuan. Bila kita dapat baby kan, kita akan panggil orang untuk tahnik. Itu memang sunnah. Dalam hadis, dalam Riyadhus Salihin dia cerita ketika mana Ummu Sulaim ni Mak Anas bin Malik dapat anak bersama dengan Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah ni ayah tiri Anas, Anas bin Malik bin Nadar. Dia ni Abu Talhah. Baik, bila dapat baby, hadis ni panjang, saya ambil cerita yang berkaitan je. Bila dapat baby, tuan-tuan, maka Abu Talhah pesan ke Anas bahawa adik kamu ni, hadis ni riwayat Anas bin Malik, pergi jumpa Nabi, suruh tahnik. Kan? Mana tahnik tu sunnah. Tapi kadang kita buat tahnik tapi tak ikut sunnah. Bila sampai kat Nabi, maka Nabi tanya Anas, ada buat apa-apa tak? Maka kata ada, buah tamar. Tahnik ni guna ni benda buah tamar, sunnah. Kita tahnik anak, kita guna benda. Saya pernah tahnik satu baby. Dia bawanya saya satu dulang, ada 3 mangkuk.
Saya buka mangkuk pertama, nak cari buah tamar, ada benda, gula batu. Budak tu. Mana orang tahnik pakai gula batu? Buka yang kedua, asam keping. Cirit-birit jugalah budak ni jawab. Mana ada? Tak ada. Buka yang ketiga, cincin. Cincin mah. Cincin mah ni nak belah mulut burung bukan orang. Tak ada, tuan-tuan. Ni orang kita buat tahnik tapi tak ikut Nabi. Nabi ambil buah tamar, ya, lalu Nabi gigit kunyah. Nabi ambil dengan air liur dia tu yang mulia, maka Nabi lalukan dekat langit budak tu. Tu cara tahnik. Kita kalau orang suruh tahnik, tak payahlah gigit pasal air liur kita bukan mulia. Tak tolong tahnik haji tu pula baru lepas isyak rokok gudang garam. Air liur tu air liur gudang garam muka. Sambil-sambil kunyah kurma campur dengan gudang garam tahnik. Kan? Budak tu besar ni isyak rokok pasal Pak Imam tahnik dulu isyak rokok contohlah kan. Bukan sini lah. Itu kita tak payah gigit pun tak apa. Kita pakai tangan pun cukup lah. Nabi ni air liur dia mulia. Berapa umur? Lepas lahir. Baru kita tahnik. Kita anak kita umur 2 tahun baru tahnik. Pak Imam masuk jari menjerit. Pasal gigi penuh mulut dah budak tu. Tak betul. Kan? Lepas tu Nabi namakan. Nabi namakan adik Anas ni. Itu contoh sunnah. Kita buat tapi tak sebagaimana yang Nabi buat. Lari daripada sunnah. Rugilah tuan-tuan. Pasal bila kata sunnah, maka sunnah ni bukan buat saja. Nabi suruh, fa'alaikum bis sunnati wa sunnati khulafa'ar rasyidin al-mahdiyyin alaihim bin nawadis. Fa'alaikum bis sunnati, tetaplah kamu di atas sunnahku, kata Nabi. Duduk atas sunnah Nabi ni. Nabi kata dan sunnah khulafa'ar rasyidin al-mahdiyyin, sunnah sahabat aku ni yang Allah beri dia petunjuk. Sahabat Nabi ni kita ikut tak ada masalah. Lepas tu kadang-kadang orang petikai. Lebih-lebih lagi bila timbulnya solat tarawih. Nak sembahyang berapa? 20 Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Tapi yang buat siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar siapa? Sahabat. 4 orang sahabat ni. Ini semua dijamin masuk syurga. Asyaratun fil jannah. Abu Bakar fil jannah. Wa Umaru fil jannah. Wa Utsman fil jannah. Wa Ali fil jannah. Wa Talha fil jannah. Boleh ada 10 orang tu. Zubair fil jannah. Rahman bin Auf fil jannah. Sa'd fil jannah. Ada 10 orang. Sahabat yang sudah Nabi sebut masuk syurga. Kita sini ada tak? Macam tu. Ustaz datang mengajar, Ustaz pun tengok, Ji, awak dah syurga dah Ji? Ada? Tak ada. Kalau Ustaz tu kata macam tu, kita tengok balik. Ustaz ni kalau tak ketung, kuda ni Ustaz ni. Mabuk ni dia ni dah. Tak ada. Dan tidak salah ikut sahabat. Duduk atas sunnah, aku dah sunnah khulafa'ar rasyidin al-mahdiyyin. Ya Allah beri petunjuk. Abdu alaih. Gigit sunnah ni. Sebagaimana kamu gigit dengan gigi gerham. Pegang kuat. Hak sunnah. Macam mana? Banyaklah sunnah ni. Kalau kita nak cerita malam ni. Payah tuan-tuan. Banyak sangat. Sunnah. Balik rumah. Keluar rumah. Nak tidur. Apa lagi tuan-tuan? Sunnah kita tidur. Makan macam mana? Nabi ajar satu. Contoh bila makan Nabi ajar kan pada anak tiri dia. Anak tiri dia anak kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah anak dia dengan Abu Salamah, Umar bin Abi Salamah. Anak tiri dia Nabi kahwin dengan mak dia kan. Bila Umar ni anak ni nak makan Nabi ajar. Nabi kata, ya ghulam, wahai anak, samillah. Nak makan, samillah, baca bismillah. Kita latih anak kita ni sunnah, suruh kenal Nabi.
anak, abang, akak. Ni cara Nabi. Ni Nabi. Samillah. Nak makan baca bismillah. Nabi tak kata nak makan baca bismillah, lepas tu doa makan, menjadi panjang. Terus kadang-kadang setengah Pak Imam dia kena tengok situasi. Ada setengah tempat saya pergi nak buka puasa tuan-tuan. Orang dah azan, baca doa punya lah panjang. Haji sebelah pegang buah kurma begitu nak masuk mulut, tapi tak boleh masuk pasal baca doa punya panjang. Kalau jumpa macam tu, ambil buah taman ni, balik kat Pak Imam tuan-tuan. Tak betul cara tu kan. Nabi kata nak makan baca bismillah cukup lah. Nak baca doa panjang-panjang boleh lah kalau kita tak puasa. Ini orang dah tengah puasa lapar, bismillah makan, tu dia. Mudah, tak payah kita kata nak, tak ada. Mudah, samillah baca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah cukup lah. Atau tak rujuk hadis ni dalam Sahih Muslim. Imam dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi sebut, samillah baca bismillah, wa kul bi yamin, makan dengan tangan kanan. Aja makan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan yang dekat dulu. Makan baca bismillah, makan tangan kanan, makan baca bismillah. Ambil yang dekat. Jadi kalau makanan tu terhidang kan, tuan-tuan nak masuk nanti, carilah, jangan cari sambal, cari ayam dekat sikit, maka ambil ayam dulu kan. Kaedahnya begitu tuan-tuan. Tu Nabi ajar kan, nak keluar rumah Nabi tu contoh banyak tuan-tuan sunnah. Tuan-tuan, hak ini kita kena perkasakan dalam hidup kita ni tuan-tuan. Apa sunnah Nabi, nak tidur macam mana, bila berjalan macam mana, pakaian Nabi macam mana, cara pemakaian macam mana. Ada Nabi pakai apa? Contoh, pakai serban, jubah ni ya tidak sunnah sangat kan Nabi. Serban tu sunnah kan, tuan-tuan ada pakai cara Nabi. Walaupun kadang-kadang kita tak selesa pun kadang, dan saya kan pengusi tadi tanya saya, ustaz dah pencen, ingat saya dah pencen pasal nampak tua aku ialah pakai macam ni kan. Belum lagi dah pencen ustaz, 2 kali dia tanya aku, 2 kali pencen, belum lagi kata dah nampak tua aku dengan ubat, dengan pakai serban. Tak apalah, sunnah. Kalau tanggal serban, tanggal jubah, datang sini pakai baju t-shirt, tuan-tuan tak kena patah amin jawabnya tuan-tuan. Dah rupa macam patah amin lah contoh. Tuan-tuan, dia nak sebut tuan-tuan. Baik, kemudian tuan-tuan, kasih Nabi, sayang Nabi ni tuan-tuan. Kita kata saya sayang Nabi, mana bukti? Bilal bin Rabah. Saya nak bukti contoh kecintaan. Bagaimana kasihnya Bilal pada Nabi. Bila Nabi wafat, tuan-tuan, dia tak boleh nak lau azan. Tuan-tuan bayangkan. Bila Nabi wafat, resign, letak jawatan sebagai muazzin. Pasal apa? Sebab kalau sebut nama Nabi, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, teringat Nabi, tak boleh sebut, rindu sangat. Begitu. Kita sini berapa orang agak-agak Bilal yang pernah resign kerana terlalu rindu bila sebut nama Nabi? Ada tak? Tak ada kan? Kalau ada pun mungkin sebab elang tak naik-naik kot tuan-tuan. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bila Nabi wafat, tubuhnya makin hari makin kurus. Abu Bakar, pasal apa kamu ni makin kurus? Kamu kena jadi khalifah. Khalifah ni presiden lah, Perdana Menteri lah tuan-tuan. Hidup senang. Contoh tak? Takkanlah makin kurus. Abu Bakar kata, aku rindu sangat dengan Nabi. Makin kurus, rindu pada Nabi. Kita hari ni ada tak tuan-tuan? Apa makin kurus je? Kenapa je? Rindu kat Nabi ke je? Tak adalah, kencing manis. Itu mungkin tuan-tuan. Tak ada rindu. Ni contoh kasih sayang yang kita nak kata macam mana tuan-tuan. Sebab benda ni benda hati. Bila satu orang lelaki kehilangan isteri, contoh tuan-tuan,
maka dia akan pergi ke tempat dia selalu pergi dengan isteri dia tu. Ya, dia pergi duduk atas kursi tu. Selalu waktu isteri ni hidup, dia datang duduk dengan isteri dia situ, jogging sama-sama, brisk walk sama-sama. Bila isteri dia tak ada, dia pergi, dia duduk situ. Kita tanya dia, Ji, kenapa duduk sini? Duduk pasal teringat orang rumah dulu. Tuan-tuan, pasal apa dia datang situ? Dia benda ni benda tak boleh nak cerita. Saya datang sebab saya rindu dengan momen-momen dengan isteri saya dulu. Contoh-contoh. Rindu yang begitu kalau boleh dalam jiwa kita terhadap Nabi. Bukan rindu pada orang. Kita kalau sayang pada orang pun, tuan-tuan. Ada baru ni anak murid saya, bekas anak murid, tuan-tuan. Dia telefon saya. Sambil telefon tu menangis. Budak lelaki bukan budak perempuan. Kenapa menangis? Saya tanya. Saya tengah sedih, Ustaz. Kenapa sedih? Putus tunang. Tengok. Sayangnya dia pada tunang dia, bila putus tunang, menangis. Sayang sangat. Ya, tak. Budak sekarang kok, hati tisu kok. Ya. Kita dulu putus tunang, tak ada hak. Engkau tak nak ke aku sudah. Ramai lagi nak ke aku dah. Kita dulu dah, tak ada. Saya kata, takkanlah sampai macam tu. Lawa sangat ke tunang awak ni. Mana lawa dengan Ukasha Sendros? Dia tanya dia, tuan-tuan. Kenal tak Ukasha Sendros? Tak kenal? Oh, tuan-tuan ni memang jenis tak tengok drama ni, tuan-tuan ni. Alhamdulillah lah, kaki masjid ya. Ukasha Sendros tu yang pelakon dalam filem Pok Ya Concode tu. Ingat? Pok Ya Concode tu, adakah heroin itu? Itu Ukasha Sendros. Balik search dalam internet tengok lawa ke? Macam tu ke saya kata? Kalau macam tu logik lah, sampai nak terah menongging. Memang lawa. Saya pernah jumpa, tuan-tuan, di Kelantan. Ukasha Sendros tu pernah jumpa. Saya tak kenal, orang rumah beritahu. Tuan-tuan nak mengata aku lah, Ustaz ni semua kenal ada bukan? Orang rumah saya kata, bang, tengok tu. Siapa? Ukasha Sendros. Lawa. Kalau Pak Bila tadi tengok, saya lupa tu bini dia, tuan-tuan. Ada, air lawa. Kalau boleh kasih yang begitu, yang kita dengan Nabi ni begitu, kasihnya tu, tuan-tuan. Kalau kita orang rumah kita meninggal sedih, kalaulah kita ni putus tunang ni frah, kalau kita orang tinggal ni rasa dunia ni dah tak ada apa, begitu kalau boleh dengan Nabi ni, tuan-tuan. Tapi tidak begitu. Kita boleh menangis kehilangan orang yang tersayang. Satu orang, Pak Imam, saya kuliah di Kelang. Lepas habis kuliah, dia tarik tangan saya, habis sembahyang. Masuk bilik imam, masuk bilik menangis depan saya. Orang tua, Pak Imam tua lah. Pak Imam, pasal apa ni? Saya pun terkejut. Ustaz, saya sedih. Kenapa? Isteri saya baru meninggal. Tengok, sayangnya pada bini. Isteri saya baru meninggal. Sedih, sayang dia pada isteri. Menangis. Isteri saya ni, Ustaz, 30 tahun saya bersama. Tak ada ganti dah, Ustaz. Tak ada ganti dah, Ustaz. 5 kali sebut tak ada ganti. Seminggu lepas tu, tuan-tuan, dia WhatsApp aku. Nak kahwin baru dah, tuan-tuan. Muslimin. Orang lelaki tak boleh percaya sikit. Waktu bini meninggal, meleleh air mata bagai nak rak, tuan-tuan. Bohong aja. Seminggu jemputan kahwin, tuan-tuan. Jadi begitulah sayang kita ni kalau boleh. Tuan-tuan, kat Nabi. Sayang sungguh, tuan-tuan. Sebut nama selalu. Selawat selalu. Apa Nabi buat, jangan diperkecilkan. Kena besarkan. Kerana, tuan-tuan, benda yang asal daripada Nabi ni semua besar. Tak ada kecil. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah kata, sesungguhnya akhlak kamu Muhammad azim. Besar. Tiba-tiba kita rasa kecil. Alah, tak apa. Sunnah je. Sunnah je. Kita itu kita. Duk je tu. Alah, bukannya wajib sunnah je. Kita pandang kecil. Sedangkan benda tu bagi sahabat besar sangat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita tak ada apa. Seolah macam kita ni mana sangat dah. Pahala ni. Cukup dah pahala. Allahu Akbar, tuan-tuan. Hak ni lah, tuan-tuan, yang kita nak tanam dalam diri ni, anak kita, diri kita, tuan-tuan. Apa saja datang pada Nabi, benar ni azim. So, pasal Nabi ni Allah sayang.
Itu dalam Quran, bila kita baca, bila Allah panggil Nabi, Allah tak panggil nama. Saya Allah pada Nabi. Allah tak panggil nama. Allah panggil dengan gelaran. Ya ayyuhan Nabi. Baca surah At-Tahrim. Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hei Nabi, siapa kamu mengharamkan benda yang aku halal? Allah nak tegur Nabi. Nabi buat satu kesilapan. Allah nak tegur. Tapi nak tegur pun Allah tak panggil nama. Allahu Akbar, tuan-tuan, hebat tuan-tuan. Ni tuan-tuan. Ya, sabarnya Nabi, keadaan Nabi dengan keluarga, tengok hebat tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, hak ni kita nak ikut Nabi. Begitu juga dalam bentuk ibadah. Ibadah ikut Nabi juga. Tak boleh suka-suka. Sebab itu, bila Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat muda, orang muda, Abdullah ni biasa orang muda. Abdullah bin Umar muda, Abdullah bin Abbas muda, ya. Yang tua sikit adalah apa nama ni, Abdullah bin Mas'ud, itu dia tua sikit lah. Abdullah bin Amr bin Al-As, orang muda. Tengok tuan-tuan, saya nak sebut dalam bab ibadah pun kita tak boleh suka-suka. Satu hari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata apa? Dia kata, aku nak puasa setiap hari, tak nak buka. Hadis ni dalam Muslim, riwayat Muslim, tuan-tuan. Ya? Aku nak qiyam, tak mau tidur-tidur. Baik. Bila benda ni, ya, orang beritahu Nabi, ya Rasulullah, Abdullah bin Amr ni kata begini. Mana kalau kita kira baguslah, nak puasa, tak nak buka, nak qiyam, tak nak tidur, baguslah. Tengok, satu, bila orang cerita kat Nabi, maka Nabi, tuan-tuan, macam mana cara? Nabi panggil dia. Ini cara dia. Kita, kalau orang cerita benda-benda dengan kita jangan terus percaya. Panggil, tanya. Itu cara Nabi. Ya. Kita dengar berita kata, Pak Imam kahwin seorang lagi, dengar kamu. Kita jangan cepat percaya. Kita ni bila keluar dalam grup WhatsApp, kita mudah komen. Pak Imam mana? Pak Imam kita itulah. Pak Imam tak sedar diri tu bangka nak kahwin seorang lagi. Kita dah kutuk situ dah. Berjalan pun dah macam tiga silinder. Panggil Pak Imam, dengar khabar kata kau kahwin seorang lagi. Tanya betul-betul, sungguhkah? Pak Imam kata, mana ada, kau dengar daripada siapa? Orang tu cerita ni, kecoh dalam grup WhatsApp, kau tak ada. Jadi aku malah nak dengar kata orang, aku nak tanya kau, betul ke cerita kau kahwin seorang lagi? Tak betul cerita tu. Sebenarnya, aku bukan kahwin seorang lagi, aku kahwin lagi dua. Dua tuan-tuan ya. Jadi baru tahu cerita sebenar dah. Kena tanya, baik panggil, tanya, betul? Kata Abdullah bin Amr, betul. Maka Nabi kata, ya, Nabi bagi satu kaedah. Mana kalau ikut cara Abdullah bin Amr al-As, puasa hari-hari. Tidak buka tu maksudnya, tak ada hari tak puasa. Nabi beritahu, puasalah kamu, Nabi kata, sebulan 3 hari. Saya yang Rasulullah mampu lebih lagi. Nabi kata, puasalah. Tadi kalau sebulan 3 hari, maknanya sebulan 3 hari, 3 darab 10. Dia akan jadi 30. Mana kalau kita puasa 3 hari sebulan, macam kita puasa 30 hari. Itu kaedah kan? Setahun, 360. Macam puasa setahun. Baik. Saya nak lebih lagi. Nabi kata, kamu puasalah 2 hari, buka sehari. Saya boleh buat lagi ya Rasulullah. Nabi kata ginilah, kamu puasa sehari, buka sehari. Puasa Nabi tahu. Okay? Nabi bagi panduan. Maknanya ibadah pun kita bukan boleh buat suka-suka. Kena ikut sunnah Nabi. Cara Nabi macam mana? Walaupun benda tu ibadah, walaupun benda tu pahala, ikut cara Nabi. Maka macam mana nak tahu cara Nabi? Balik kepada belajar. Tuan-tuan kena belajar, kena hadir majlis ilmu.
tuan-tuan. Sebab hari ni ilmu agama ni tuan-tuan, dia makin hari makin Allah tarik naik, makin kurang. Dia tak macam ilmu dunia. Ilmu dunia makin hari makin maju. Oh, maju lah. Dulu kita handset bukan macam ni. Handset dulu, saya ingat awal-awal tahun dulu, awal-awal tahun 2000 dulu. Handset benda paling canggih. Nokia 3310, ingat tak? Oh, canggih lah tu. Nah, tapi itu pun bukan boleh buat apa pun. Boleh telefon, boleh mesej, boleh main damula. 3 je. Ingat damula? Tengok ada itu je. Sekarang canggih. Canggih. Telefon. Wih, tuan-tuan. Boleh transport duit. Boleh telefon, video call. Ilmu dunia. Nampak? Nah, ilmu akhirat, ilmu agama makin kurang. Ilmu dunia makin maju. Dulu ingat kita sekolah rendah, jauh 3, bila kata soalan susah, macam mana? Soalan susah. 3 darab 5 bagi 2 tambah 4. Oh, susah lah kita rasa. Oh, susah. Sekarang matematik budak, tuan-tuan, tengok matematik anak kita jauh 3. Soalan susah macam mana? Dalam sebuah kebun ada 5 ekor kambing. 1/3 kambing lembu, 2/3 lembu, angsa, 1/4 angsa, itik. Berapakah bilangan ayam? Sudah, tuan-tuan. Menang nak jawab. Tak tahu nak jawab. Susah tak? Itu dunia. Agama makin kurang. Selain itu hari ini kita tak boleh kologi akal. Tak boleh ibadah, tak boleh suka-suka. Tak boleh. Ikut Nabi. Tuan-tuan, salat macam mana? Puasa macam mana? Qiyam macam mana? Tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Macam kita dengar tadi kan, Pak Imam baca tadi kan, yang kisah Arab Badui tu, tanya Nabi kan. Hanya kerana dia hanya amal hak Nabi ajar yang wajib je. Salat 5 waktu, puasa Ramadan. Cukup. Tapi kalau kita nak buat yang sunat, silakan, tak ada masalah. Tapi mesti kena dengan cara Nabi. Kena dengan hak Nabi ajar. Jangan buat benda hak Nabi tak ajar. Dah. Itu kaedah. Baik. Dan bila kita amal sunnah Nabi, patutnya kita jadi orang makin dekat dengan Nabi. Makin dekat dengan agama. Lebih-lebih lagi orang masjid, orang surau, kita sentiasa dengar program-program ilmu. Entah nak. Dah. Anak-anak kita jadi baik. Sepatutnya tuan-tuan nak ikut sunnah, nak ikut Nabi. Sebab tu saya sebut selalu, orang lelaki bila dia pergi surau, pergi masjid, jangan datang seorang. Bawa sekali isteri bawa. Malam ni kan tengok ramai lelaki, isteri tak ramai. Tapi tak apalah, kita sangka baiklah, mungkin sini ramai duda. Bini tak ada, tak apalah, mungkin dah tinggal seorang kan. Tapi kalau tinggal seorang, jangan duduk seorang. Cari pasangan. Kalau dah tak ada isteri, tua-tua, jangan duduk seorang. Cari pasangan, kahwin. Saya nasihatkan kahwin. Kalau kita tak mampu pergi masjid, boleh solat di rumah berjamaah dengan isteri. Cari. Tak ada orang nak ke aku, Ustaz, dah tua-tua. Tak ada orang nak, jangan risau. Jumpa saya. Kuala Selangor, stok banyak, insyaAllah. Boleh, insyaAllah kita tolong. Kalau Bukit Kapal tak ada, Kuala Selangor stok banyak. Boleh, sila. Saya bawa tuan-tuan. Mana Ustaz? Rumah orang tua-tua Bukit Belimbing. Situ ramai tuan-tuan. Ada anak macam mana? Kencing manis ada, darah tinggi ada. Duduk seorang-seorang jangan. Baik tuan-tuan. Bawa isteri. Bawa anak. Kita nak masuk syurga ni bersama, bukan seorang. Tuan-tuan, pandang pada isteri kita. Isteri kita ni lah besok kalau boleh pasangan kita dalam syurga. Setuju? Tak jawab, tak setuju lah tu tuan-tuan. Ada setengah orang, dia kata, Ustaz, bila kita kata isteri kita ni lah, biar jadi isteri dalam syurga, dia kata dengan saya, Ustaz, tak boleh ke ejah sikit. Ejah macam mana? Lain tak boleh ke Ustaz. Boring dah kata dia. Lama dah hidup bersama dah. Tengok muka mak pun tak rasa apa dah Ustaz. Gigi pun dalam cawan dah Gigi persuan. Sekarang memanglah akhirat besok, syurga besok, dia jadi lawa balik kan.
nak masuk syurga bersama. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, ahli kamu daripada neraka. Bukan seorang. Bawa. Dah. Kita nak sama-sama bagi faham. Anak-anak muda tu, lebih-lebih lagi. Hak datang ni tak apalah. Tu anak kita. Lebih lagi orang perempuan. Saya tengok hari ni kesian tentang orang perempuan hari ni, ya Allah. Allah tarik perasaan malu pada diri orang perempuan. Tengok tak hari ni orang perempuan? Ya? Allah tarik perasaan malu. Ada orang duk hantar, saya duk tengok dalam grup WhatsApp lah, perempuan-perempuan lawa-lawa tentang duk isawik. Isawik lepas tu dia jadi hayat. Lepas tu tuan-tuan, bila malu ni hilang habis. Lepas tu dalam Quran dia bawa kisah perkahwinan yang maharnya paling mahal. Kisah perkahwinan yang mas kawin paling mahal. Allah sebut dalam Quran. Kisah siapa? Perkahwinan Nabi Musa dengan anak Nabi Syuaib. Dalam surah Al-Qasas, baca balik. Bila Nabi Syuaib offer anak dia pada Nabi Musa, dia buat syarat. Antajurani sama niyatun hijaz. Kamu kahwin dengan anak aku, kamu kerja dengan aku selama 8 tahun. Jadi kuli 8 tahun. Kalau kamu tambah lagi 2, itu lagi baik. Maknanya nak kahwin anak Nabi Syuaib, tuan-tuan, kena kerja 8 tahun. 10 tahun semua sekali. Pasal apa anak Nabi Syuaib ni mahal sangat nilai dia? Allah sebut dalam Quran ciri perempuan ni. Allah sebut dalam Quran ciri perempuan ni, tuan-tuan. Apa ciri dia, tuan-tuan? Bukan lawa, bukan lemah lembut, bukan putih melepak. Tidak. Apa ciri dia? Ya Allah kata, tuan-tuan, ya, tamshi, bila ayah dia, bila dia cerita dengan ayah dia kata ada lelaki ni yang tolong saya bagi minum kambing. Kan Nabi Musa lari daripada Mesir pasal dia dah bunuh satu orang Kipti. Dia lari ke Madian, duduk situ, tiba-tiba ada orang tengok budak perempuan nak bagi minum kambing, duduk kat tunggu sebab orang lelaki kan, dia perempuan. Nabi Musa tolong. Maka Nabi Syuaib minta anak dia panggil orang lelaki datang rumah. Maka bila datang, tuan-tuan, budak perempuan ni datang, Allah kata apa, tuan-tuan, dalam Quran? Tamshi al-isti'ya, dia datang kepada Nabi Musa berjalan dalam keadaan malu-malu. Ni sifat malu. Orang perempuan hari ni kita tengok Allah tak ada sifat malu dah. Ada isu kita baca surat khabar, orang tengah bawa bas, dia boleh duduk atas riba. Bayangkan, tuan-tuan. Ada kan orang bawa bas, duduk atas riba. Ada pula baru ni, orang tu bawa kereta, dia menyandar kat dashboard. Kan? Ada kan? Ibu-ibu sepanjang naik kereta dengan Pak A, berapa kali buat macam tu? Ada tak? Tak ada. Pak A bawa kereta, ibu-ibu bukan menyandar kat kursi, pusing menyandar kat Pak A kita ada. Pak A kata, kau jangan tengok aku. Bila aku tengok kau, accident. Tuan-tuan, ni, umpah tak? Ni mahalnya mas kahwin kerana malu. Nak ajar anak kita sifat malu ni, tuan-tuan. Kalau kita bina anak orang apa, tengok. Malu-malu, bagus. Berapa hantaran? Dia tanya, 10,000. Saya bayar 20,000 sebab malu. Kalau tak malu, minta kurang. Berapa ribu? 10,000. Minta kurang. 10 ringgit sudah, tuan-tuan. Pasal malu tak ada. Ni, tuan-tuan, saya nak sebut. Baik, yang last, saya nak sebut, tuan-tuan, bila kasih Nabi, sayang Nabi, kenapa? Tu, akhirat besok, tuan-tuan. Ya, bila satu orang Arab Badui tanya Nabi, ya, mata sa'ah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bila kiamat? Kiamat bila? Baik, Nabi kata, kamu dah sedia ke? Banyak dah pahala? Dah sedia dah? Nabi tak jawab, Nabi tanya balik, dah sedia? Dia kata, saya ni pahala tak banyak ya Rasulullah. Amalan tak banyak ya Rasulullah. Saya ni amalan tak banyak. Tapi, saya sangat kasih Allah dan Rasul. Amalan tak banyak. Saya sangat kasih Allah dan Rasul. Nabi kata apa? Ya, kamu akan dibangkit bersama orang yang kamu kasih. Ini, tuan-tuan. Akhirat besok, kita nak bangkit bersama siapa? Bersama orang yang kita kasih. Tuan-tuan, hari ini kita kasih siapa? Nah,
ada orang ya idola di siapa? Artis. Ada orang main bola. Saya ingat lagi dulu satu orang main bola namanya Ronaldo. Ronaldo ni main Portugal. Kalau tuan tak kenal bohong lah tuan-tuan. Lagi-lagi kaki bola dah. Dia dulu satu perlawanan dalam Sakapa keluar. Portugal kalah. Dia marah, dia ambil lilitan kapten dia buang. Dia marah. Lepas tak puas hati pengadi kan, ambil lilitan kapten dia buang. Bila lilitan kapten dia buang, dia campak tuan-tuan, ada orang ambil hak dia buang ni, orang lelong lilitan kapten dia tu, hak dia buang, bila dia lelong laku ya 11 juta. Bayangkan tuan-tuan. Ya, Pak Imam ambil kopiah buang, cuba lelong, laku berapa kurang? Ya, 11 ringgit boleh. 10 sen pun tak laku tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Sebab orang menganggap Ronaldo ni hebat. Begitulah juga Nabi ni tuan-tuan, kita kena anggap begitu. Maka bila kita kasih Nabi, sayang Nabi atas dunia, kita bangkit bersama orang kita sayang Nabi. Akhirat besok penghulu segala manusia. Maka sebab itu kalau kita tak kenal Nabi, tak ikut sunnah Nabi, tuan-tuan, ingat akhirat besok ketua manusia siapa? Ana sayyidu bani Adam. Nabi kata, akulah ketua seluruh anak Adam. Akulah pemegang panji-panji kebesaran akhirat besok. Tuan-tuan, seluruh manusia ni ya, dia punya ketua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan beri syafaatul uzma, yang akan buka mahkamah keadilan, mahkamah untuk hisab manusia besok. Tuan-tuan, ya, cerita panjang. Kalau kita baca dalam hadis panjang, manusia berarak cari Nabi Adam, cari Nabi Nuh, cari Nabi Ibrahim, cari Nabi Musa, cari Nabi Isa, tak selesai. Cari Nabi Muhammad, ana laha. Nabi kata, akulah orang. Maka tuan-tuan, Nabi lah tuan-tuan yang VIP nombor 1 akhirat esok. Kalau dunia hari ni tuan-tuan, orang duk puja VIP lain, akhirat besok semua VIP ni tak boleh beri bantuan apa pun tuan-tuan, melainkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita atas dunia tak mau ikut Nabi, atas dunia kita meremehkan apa yang Nabi bawa, kita meremehkan apa yang Nabi buat, tuan-tuan, kita tak peduli sunnah Nabi, tuan-tuan, maka tuan-tuan, agak-agak akhirat besok kita dapat tak syafaat Nabi ni tuan-tuan, dapat tak minum daripada kolam Kautsar Nabi, yang Nabi kata siapa minum tidak akan dahaga selama-lama. Ni tuan-tuan ya, jadi kita muhasabah balik, bukan sekadar bila dengar je ceramah Muhammad Rasul, maka tuan-tuan habis ceramah, habis gitu saja, tak dapat buat lagi gitu juga. Maka tidak ada tuan-tuan bertambahnya kecintaan kita pada Nabi. Maka tuan-tuan, rugilah kita tuan-tuan, program kita, masa kita ni rugi, umur kita rugi tuan-tuan, kerana kita tak lama mungkin esok, mungkin lusa, bulan depan akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan bukan sekadar kita banyakkan selawat mana sunnah Nabi tuan-tuan, kita belajarlah, carilah tuan-tuan. Imam Tirmizi buat satu kitab Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang rupa parah Nabi, pakaian Nabi, sikap Nabi, cincin Nabi, segala-gala tuan-tuan. Boleh kita ikut, boleh belajar tuan-tuan, dan beradalah kita pada sunnah jalan Nabi yang benar, yang sebenar-benar tuan-tuan. Moga-moga dunia kita selamat, akhirat kita juga selamat, insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan. Jadi sekadar itu tuan-tuan, moga-moga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk amalkan sunnah dan untuk istiqamah. Amal dan istiqamah. Istiqamah inilah benda paling berat tuan-tuan, yang kita nak amalkan selalu. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tuan-tuan kekal terus istiqamah di atas jalan Nabi, mudah-mudahan insyaAllah. Kerana itu tuan-tuan, moga-moga tuan-tuan ada manfaat kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.